depan belakang. Upline dia akan dapat 300 eco point. Ada yang satu hati untuk 50 pemenang akan dapat 100 di stereotype. Cara dia senang ni tuan-tuan. Tolong spend guna kita punya dulu. Tu dia. Okay. Saya tak nak merayu, tapi saya suruh menggalakkan. Alright. Next, untuk runcit SIM. Okay, ni saya semua orang tahu lah. Elite members RM10, minta maaf. So kalau nak kejut RM8, RM7, RM6 ni, hit 500 activation. Kalau berani hantar email dekat SQ, minta saya nak jadi AM, saya nak jadi SA. Sahur cabaran kita akan bagi AM dengan juga SA. Elite nak jadi AM, hantar email. AM nak jadi SA, hantar email. Nak jadi DP, kita tak buka. Right? Boleh? Next, kita ada bonus merchandise. Yang ni pun akan datang Ogos tapi lambat sikit. Okay, kita fokus kat yang 3 yang tadi dulu. Saya cakap tadi ISIN, ICOM dan juga MFB Special. Alright, so untuk merchandise ni sebenarnya macam ni. Kalau tuan-tuan punya downline beli barangan dekat e-mall yang bernilai RM1,000, tuan-tuan akan dapat RM80. Kalau downline tu bawah lagi, ataupun level 2, 3 ke, beli barang tuan-tuan akan dapat 2%. Dengan syarat tuan-tuan kena berstatus AM ke atas. Elite tak dapat. Okay? Elite tapi dia ada user downline dekat level 3 beli barang kat e-mall. Okay? Dia tak dapat 2% sebab dia elite. Melainkan atas dia ada AM dia akan dapat. Tapi kalau direct dia akan dapat 4%. Okay, yang ni akan datang. Jangan pening lagi. Alright, bonus e-com yang saya beritahu tadi. Mana-mana tuan-tuan yang dah beli SK akan automatic aktifkan e-com tu. Saya cakap minggu depan kita akan start. Insentif top up ganda sebanyak 50%, tuan-tuan akan dapat. Kalau 1,000 akan dapat 1,500. Cuma 1,500 ni saya ingatkan cuma boleh belanja dalam e-mall saja. E-mall ni ada jual apa? Ada jual top up, ada jual ESK, ada jual macam-macam lah. Salah satu ESK lah. Alright. Okay. Ni kita punya e-mall dengan merchandise. Akan ada barang-barang yang kita akan jual. Okay. Mungkin akan datang kita jual telefon dan lain-lain. Siapa tahu. Okay. Bundle phone pun dalam perjalanan. Okay. Kita tengah buat for bundling. Kemudian roaming kita dah ada. Isi pun semakin dekat. Alright. Next. Tuan-tuan berada di Purple Magnolia Roadshow di Ipoh malam ni. Okay. Besok kita akan berada di Sungai Petani. Siapa yang ke Sungai Petani besok? Ada yang ikut? Oh, mantap. Okay. Besok kita jumpa lagi di Sungai Petani. Kemudian hari Sabtu kita akan berada dekat Penang, Putrajaya Jaya. Ini bersempena dengan race. So kita deal orang Ipoh 15 pagi kita jumpa dekat track, kita buat sale. Malam kita buat BOP, 16 kita jumpa balik kat track. Boleh? Boleh? Ayo. Okey. Right, sebelum saya mengakhiri saya punya sesi, saya ada satu pepatah. Making money is a game. Most people just don't know how to play. Okay? Kita semua berada di atas satu papan jatuh. Okay? Kita boleh pergi kiri, kita boleh pergi depan, kita boleh pergi belakang. Mana-mana lah kita nak hantar. Tapi kita kena tahu main. Sebab tuan-tuan ada platform. So dekat sini, dekat yang buat platform ni adalah Istel. Okay? Istel builds the platform. Tapi siapa yang akan conquer market? Market siapa punya? Cuba beritahu saya, market siapa punya? Boleh jawab? Market tuan-tuan punya. Okay? Senang cakap. Kami dekat Istel bina platform, kita bina apa yang sepatutnya tuan-tuan boleh guna. Dan dengan platform yang ada, tuan-tuan gunakan sehabis mungkin, gunakan sehabis baik. Bahasa Melayu kita panggil pulut. Pernah dengar pulut? Pernah? Pulut ni selagi boleh habis-habis, selagi boleh korek Istel ni, selagi boleh bid Istel untuk dapatkan, untuk menyenangkan poket masing-masing, gunakan kami sebaik yang mungkin. Sebab kami akan cuba provide sebaik yang mungkin. Tuan-tuan gunakan platform ni sebaik-baik yang mungkin. Boleh? Boleh. Right. Last, tolong jangan buka TikTok tengok gosip, jangan buka thread tengok gosip je. Follow kita punya Facebook, IG, TikTok, YouTube, LinkedIn.
Do it. ทำให้ไหม Đây, dengar ni.